Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azhambaki telah memfailkan saman fitnah terhadap ahli perniagaan Albert T di Mahkamah Tinggi Putrajaya hari ini berhubung dakwaan yang didakwa menjejaskan reputasinya. Menurut dokumen mahkamah, saman tersebut difailkan pada 9 Jun dengan azam menamakan Albert T sebagai defendant utama. Beliau mendakwa beberapa kenyataan yang dibuat oleh Albert telah disiarkan kepada umum dan mengandungi tuduhan berunsur fitnah yang menggambarkan beliau terlibat dalam salah laku serta penyalahgunaan kuasa. Azhambaki menegaskan bahawa semua dakwaan yang dibangkitkan adalah tidak benar, bersifat spekulasi dan telah memberi kesan terhadap imej serta integriti beliau sebagai pegawai penguat kuasa. Kes ini difailkan di Mahkamah Tinggi Putrajaya dan kini menunggu proses pendengaran seterusnya. Pihak Albert setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung saman tersebut.